Anjung Kasih Hospital Bintulu merupakan anjung kasih ke-20 yang diwujudkan oleh YKN di hospital-hospital kerajaan seluruh negara. Direalisasikan hasil kerjasama strategik antara YKN dan Yayasan Bintulu Port. Tajaan penuh daripada Bintulu Port Holdings melalui Yayasan Bintulu Port berjumlah 1.9 juta ringgit. Memberikan tempat untuk waris-waris di mana mungkin ada adik kakak yang mendapat rawatan di Hospital Bintulu tetapi tiada tempat untuk waris berteduh. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabaslah kepada Yayasan Perhutikan Negara. Jangan lupa follow, share dan like akaun rasmi Yayasan kepada